So hari ni aku nak basuh kasut guna automatic je. So jom aku bawa. Ni dia kasut aku. Kasut aku ni memang dah barai, dah berapa tahun dah tak cuci. Korang tengok, dengan dia punya tali pun dah kotor gila. Dengan tepi-tepi ni, yang dia dah ada mesin basuh kasut, memang mudah, memang senang gila. So kat sini korang boleh pilih tau nak basuh kasut. Dia ada macam-macam harga lah. Kalau cuci satu kasut RM20, kalau cuci dua kasut RM35. So tengok, kalau basuh macam ni bersih ke tak bersih. Bila korang dah lepas payah, korang tekan open box. Tu dah buka. So kasut korang masuk je dalam ni, letak, lepas tu korang tutup. So tinggal je, nanti dia akan message korang dekat handphone korang bila kasut korang dah ready. So hari ni aku nak pick up kasut aku yang dah siap. So kita tekan collect shoes. So korang dah masuk, tengok dia automatic je buka. Ni kasut aku dah siap. Jom kita tengok apa jadi. Basuh RM20 je kat sini. Sekejap, tengok kasut aku, dia basuh bersih tak? Hui yo, macam baru siut. Serius, nampak macam baru gila. Kalau korang ingat kasut aku kotor gila, aku ingat dah tak boleh nak selamatkan dah. Ni bersih sangat, RM20. Ni aku includekan sekali kasut aku before basuh. Yang ni yang dah siap basuh. Korang tengok, banyak gila beza daripada yang tak basuh dengan yang basuh. Baloi kat weh. So aku betul-betul recommend untuk korang basuh kat sini RM20. Nampak macam baru siut. So kalau korang nak, korang kena datang sini. Apa pun kita santai-santai.